Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam saluran Kemat TV. Hari ini, Sekolah Kebangsaan Kemat telah mengadakan program Generasi Islah Falah. Mari sama-sama kita saksikan rakaman ini. Bersama saya, Cikgu Syed Fatimah Cik Mamat, Guru Bimbingan dan Kaunseling dari SMK Tun Indra. Cikgu, apakah kata-kata nasihat terakhir yang boleh Cikgu berikan kepada murid-murid SK Kemat? Okey, kata-kata nasihat yang cikgu boleh berikan kepada murid-murid SK Kemat, tolong jaga diri daripada jenayah seksual, keciciran, penyalahgunaan gadget, ponteng, buli, dan cikgu harap pelajar SK Kemat cari kawan yang baik, jangan silap pilih kawan, tolong dengar nasihat guru, cikgu dan tolong jadi pelajar yang baik. Jadilah anak baik lagi cerdik. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Sekian laporan daripada saya. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Kemat TV, kami kongsi segala info. Bye.